Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Muhammad Nazrin Baihaki bin Tuanku, pemegang nombor matriks 23004-008. Saya Muhammad Adil Akmal bin Muhammad Nasri, pemegang nombor matrik 23004081. Saya Wan Nazrul Hakimi bin Hassan Basari, pemegang nombor matrik 23004051. Saya Muhammad Adam bin Ghazali, pemegang nombor matrik 23004005. Saya Muhammad Afiq Airi bin Johaimi, pemegang nombor matrik 23004052. Sejarah awal penubuhan Sabah bermula sejak kawasan tersebut menjadi kawasan perdagangan yang sangat penting di Asia Tenggara kerana tempatnya yang sangat strategik. Kedudukan negeri Sabah yang strategik telah menarik minat pedagang daripada luar, khususnya daripada China dan India untuk melakukan aktiviti perdagangan di kawasan tersebut. Pengaruh Kesultanan Sabah pada masa itu berada di bawah pengaruh Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu, khususnya di kawasan pesisir pantai. Memasuki abad ke-19, Sabah ditadbir oleh British North Borneo Company yang memperkenalkan sistem ekonomi moden serta membawa masuk tenaga buruh dari luar. Dan semasa Perang Dunia Kedua, Sabah ditadbir oleh Jepun yang memberi kesan besar kepada penduduk setempat. Pasca perang dan pembentukan Malaysia. Selepas perang, Sabah kembali di bawah pentadbiran British sebelum akhirnya menyertai Malaysia pada tahun 1963. Jalan-jalan di tamu tuaran, silik-silik baju tradisi unduk ngadau. Tidak sabar mau tunggu tadau kaumatan, ramai sumandak sibuk menunggu. Oh minggi gingol si bakal unduk ngadau, belinggang-linggang linangkit dan lilimbo. Aragang-ragang emunung dia, tinggi-tinggi gunung dan rambutnya. Sumandak Sabah mana kau mau cari, semua lawa-lawa pandai masak nasi. Muka cantik memang tidak lari, pandai lagi dari kau lelaki. Sumandak Sabah mana kau mau cari. Tahukah anda, di negeri Sabah terdapatnya satu etnik yang sangat terkenal dengan seni budaya dan warisan yang sangat unik, iaitu etnik Kadazan Dusun. Pada asalnya, Kadazan dan Dusun merupakan dua kelompok yang berbeza berdasarkan kawasan penempatan. Kadazan kebanyakannya tinggal di kawasan pesisiran pantai, manakala Dusun pula tinggal di kawasan pedalaman dan kawasan berbukit. Walaupun berbeza lokasi, kedua-dua kelompok ini berkongsi persamaan dari segi bahasa, adat resam serta cara hidup. Bahasa yang digunakan tergolong dalam rumpun bahasa Dusunik yang mempunyai pelbagai dialek mengikut kawasan. Gabungan antara Kadazan dan Dusun berlaku bagi menyatukan identiti mereka sebagai satu komuniti yang lebih besar, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai antara etnik utama yang terbesar di negeri Sabah. Salah satu warisan budaya yang paling terkenal bagi etnik Kadazan Dusun ialah tarian Sumazau. Tarian ini sering dipersembahkan semasa pesta keamatan sebagai satu tanda kesyukuran terhadap hasil tuaian. Pergerakan gerak tari ini lembut dan beralun menyerupai gerakan burung yang terbang. Ia melambangkan keharmonian antara manusia dan alam semula jadi. Secara keseluruhannya, etnik Kadazan Dusun mencerminkan keindahan warisan budaya yang masih kekal sehingga pada hari ini. Keunikan mereka bukan sahaja menjadi identiti negeri Sabah, malah turut memperkayakan kepelbagaian budaya di Malaysia. Etnik kedua adalah etnik Bajau. Etnik Bajau merupakan salah satu daripada kaum Bumiputera asal yang merupakan etnik kedua terbesar di Sabah. Mereka terkenal dengan kekayaan, budaya dan warisan,
khususnya yang berkaitan rapat dengan kehidupan di laut. Dari segi penempatan, masyarakat Bajau boleh dibahagi kepada dua kelompok utama, iaitu Bajau Pantai Timur dan Bajau Pantai Barat. Bajau Pantai Timur menetap di kawasan seperti Kudat, Sandakan, Lahad Datu, Kunak, Tawau dan Sepurnah. Manakala Bajau Pantai Barat tertumpu di Putatan, Tuaran, Papar dan Kota Belud. Perbezaan lokasi ini menyebabkan wujudnya variasi daripada segi dialek, bahasa, adat dan budaya antara kedua-dua kelompok. Selain itu, terdapat beberapa subetnik seperti Bajau Ubian, Bajau Kubang dan Bajau Simunul yang mempunyai perbezaan yang tersendiri. Namun, masih dalam satu rumpun yang sama. Istilah Bajau Laut dan Bajau Darat pula merujuk kepada cara hidup sama ada di laut ataupun di darat. Dari sudut sejarah, masyarakat Bajau dikenali sebagai orang laut kerana kehidupan nomad di laut. Asal-usul mereka sering dikaitkan dengan kawasan Johor Riau Lingga ataupun Selat Filipina seperti Sulu, menunjukkan sejarah migrasi yang luas. Kini, kebanyakan masyarakat Bajau telah menetap dan menceburi pelbagai bidang, namun masih mengekalkan budaya tradisional sebagai identiti mereka. Kesimpulannya, etnik Bajau unik kerana gabungan sejarah migrasi, kehidupan maritim dan perubahan moden. Korang dah dengar kan berkenaan dengan etnik Kadazan Dusun dan Bajau? Mari saya ceritakan berkenaan etnik Sulu. Etnik Sulu berasal daripada masyarakat Taungsung yang terkenal sebagai masyarakat maritim. Istilah Taungsung berasal daripada perkataan Tau yang membawa maksud orang dan Sung yang membawa maksud arus laut. Gabungan ini membawa maksud orang arus laut yang menggambarkan kehidupan mereka yang sangat bergantung kepada laut sebagai sumber ekonomi dan juga sumber perhubungan. Sejak awal lagi, masyarakat ini terkenal sebagai pelaut, pedagang dan pahlawan yang bergerak aktif di sekitar Laut Sulu. Sejarah etnik Sulu tidak dapat dipisahkan daripada kewujudan Kesultanan Sulu yang muncul sekitar abad ke-15. Kesultanan ini berkembang sebagai kuasa maritim yang kuat dan memainkan peranan penting dalam mengawal perdagangan di Laut Sulu serta menyebarkan agama Islam di rantau tersebut. Di bawah pemerintahan Kesultanan Sulu, masyarakat Taungsung berkembang dari segi politik, ekonomi dan juga budaya. Antara warisan budaya yang paling menonjol ialah tarian Panggalai. Tarian Panggalai merupakan tarian tradisional yang paling popular dalam kalangan masyarakat Sulu. Tarian ini menonjolkan gerakan tangan dan jari yang lembut, lentik dan penuh kehalusan. Tarian ini biasanya akan menggerakkan jari secara perlahan dengan posisi yang unik yang mencerminkan keindahan seni dan kawalan tubuh yang tinggi. Tarian ini sering dipersembahkan dalam majlis keramaian dan keistimewaan tarian ini terletak pada kehalusan tangan dan jari, unsur estetika yang tinggi dan simbol kesopanan dan kelembutan wanita. Etnik Kadazan Dusun dah, Bajau dah, Sulu pun sudah. Yang keempat adalah etnik Murut. Etnik Murut ini merupakan etnik ketiga terbesar di negeri Sabah. Etnik ini tertumpu di kawasan pedalaman seperti Tenom, Keningau dan Nabawan. Kaum Murut ini juga mempunyai bahasa yang tersendiri yang berbeza dengan suku kaum Murut lain seperti Lun Bawang atau Lun Dayeh yang disebabkan faktor geografi sebagai penghalang dalam komunikasi bahasa mereka. Kaum Murut ini juga dikenali dengan budaya dan warisan tradisi sejak turun-temurun. Perayaan utama bagi kaum Murut ialah perayaan Kalimaran, iaitu sebuah perayaan budaya tahunan yang diraikan pada 31 Mac untuk memaparkan seni, budaya dan adat rasam 10 etnik Murut. Perayaan Mansisia pula dilaksanakan pada hujung bulan Mei, iaitu sesudah sahaja mereka menuai padi, di mana penduduk kampung berkumpul untuk makan bersama dan minum tapai yang dipanggil Pansisian. Mereka juga terkenal dengan beberapa tarian tradisional yang unik dan penuh semangat yang dipanggil tarian Magunatip atau dikenali sebagai tarian buluh. Penari Magunatip ini memerlukan kemahiran dan ketangkasan yang baik untuk menari melintasi buluh yang dilaga serentak untuk menghasilkan bunyi dan irama tarian tersebut. Kebiasaannya, tarian ini memerlukan iringan muzik seperti gong, gendang,
dan bunyi bulu itu sendiri yang dilagakan akan menimbulkan bunyi yang kuat serta rentak dan irama yang menarik. Penari lelaki memakai pakaian tradisional seperti cawat dan jaket kulit kayu serta rantai manik, manakala penari wanita pula memakai pakaian tradisional busana pinocolo dan hiasan kepala salupai. Yang terakhir, etnik Lundayeh. Etnik Lundayeh merupakan salah satu etnik pribumi masyarakat di Sabah yang tinggal di kawasan pedalaman seperti kawasan Sipitang. Lundayeh bermakna orang hulu atau orang pedalaman yang juga menggambarkan hubungan mereka dengan sungai dan juga tanah tinggi. Masyarakat Lundayeh dipercayai berasal dari kawasan pedalaman Borneo dan telah lama menetap di kawasan tanah tinggi seperti di sekitar Long Pasir. Pada peringkat awal, kehidupan masyarakat Lundayeh sangat bergantung kepada alam semula jadi. Aktiviti utama mereka ialah pertanian, terutamanya penanaman padi, selain memburu dan menangkap ikan sebagai sumber makanan harian. Dalam masa yang sama, kajian antropologi juga menunjukkan bahawa mereka pernah mengamalkan tradisi peperangan antara suku, termasuk amalan head hunting sebagai simbol keberanian dalam masyarakat. Perubahan besar dalam sejarah mereka berlaku pada awal abad ke-20 apabila mubalik Kristian seperti Borneo Evangelical Mission mula masuk ke kawasan pedalaman Borneo sekitar tahun 1928. Pengaruh luar juga membawa kepada perubahan dalam pendidikan dan struktur sosial masyarakat Lundayeh. Walaupun begitu, identiti budaya mereka masih kekal hingga hari ini, terutamanya melalui bahasa, adat dan perayaan seperti Irau Akolun Bawang yang berkait rapat dengan tradisi pertanian mereka. Kesimpulannya, etnik Lundayeh mempunyai sejarah yang unik, bermula daripada kehidupan tradisional di pedalaman hingga mengalami perubahan akibat pengaruh luar. Namun begitu, mereka masih berjaya mengekalkan identiti dan warisan budaya mereka sehingga ke hari ini. Namun begitu, apabila kita melihat dalam konteks moden pada hari ini, negeri Sabah telah pun mengalami banyak perubahan. Pembangunan pesat telah pun berlaku, terutamanya di kawasan bandar seperti Kota Kinabalu yang kini menjadi pusat ekonomi, pentadbiran dan pelancongan yang terkenal di negeri Sabah. Banyak kemudahan moden seperti universiti, pusat membeli belah dan infrastruktur telah pun dibangunkan bagi memenuhi keperluan masyarakat masa kini. Perubahan ini telah pun membawa kepada penghijrahan masyarakat dari kawasan luar bandar ke bandar. Ramai generasi muda memilih untuk berhijrah
bagi mendapatkan peluang pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Secara tidak langsung, perkara ini telah mengubah cara hidup mereka daripada kehidupan tradisional kepada gaya hidup yang lebih moden. Walaupun begitu, apa yang menarik ialah identiti etnik mereka masih lagi dikekalkan. Walaupun mereka tinggal di bandar, ramai dalam kalangan masyarakat Sabah masih mengamalkan adat dan budaya masing-masing. Sebagai contoh, mereka masih menggunakan bahasa ibunda dalam keluarga, mengamalkan makanan tradisional serta menyertai perayaan kebudayaan apabila tiba musimnya. Selain itu, usaha untuk mengekalkan warisan budaya juga semakin giat dilakukan. Pelbagai festival dan program kebudayaan dianjurkan bagi memastikan tradisi ini tidak hilang. Antara yang paling terkenal ialah Pesta Keamatan yang diraikan oleh masyarakat Kadasan Dusun sebagai tanda kesyukuran selepas musim menuai. Perayaan ini bukan sahaja penting dari segi budaya, tetapi juga menjadi simbol perpaduan masyarakat di negeri Sabah. Di samping itu, terdapat juga pelbagai usaha lain seperti penganjuran festival kebudayaan, pameran seni tradisional dan program pendidikan yang memperkenalkan generasi muda kepada warisan nenek moyang mereka. Perkara ini sangat penting kerana tanpa adanya usaha pemeliharaan, budaya tradisional berisiko untuk dilupakan, terutamanya dalam dunia yang semakin moden dan era global kini. Dalam masa yang sama, sektor pelancongan juga memainkan peranan yang sangat penting dalam mengekalkan budaya ini. Ramai pelancong dari dalam dan luar negara sanggup datang ke negeri Sabah untuk melihat keunikan budaya etnik seperti tarian tradisional, pakaian adat dan makanan tradisional. Perkara ini secara tidak langsung dapat membantu dalam usaha mempromosikan budaya tempatan negeri Sabah ke peringkat antarabangsa. Walaupun Sabah mengalami arus pemodenan yang pesat, masyarakatnya masih lagi berjaya mengekalkan hubungan dengan alam dan identiti budaya mereka. Kepelbagaian etnik yang wujud bukan sahaja mencerminkan sejarah yang panjang, tetapi juga menjadi kekuatan dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan kaya dengan warisan budaya. Kesimpulannya, sejarah Sabah memperlihatkan bagaimana negeri ini berkembang dari sebuah negeri kecil perdagangan menjadi negeri yang kaya dengan pelbagai etnik dan budaya seperti Kadazan Dusun, Bajau, Murut, Lundayeh dan sebagainya. Perkara ini menjadi kekuatan utama dan identiti negeri Sabah sehingga hari ini. Sekian, terima kasih. Tetapi ku rasa banyak sayur boleh pilih-pilih. Apa guna pergi luar negeri, naik Kinabalu, hati saya rindu. Sumadak ramai menunggu, menari-nari lenggang semayang. Sekali melihat melepak kulitnya, saya jatuh cinta. Sayang, sayang, saya Kinabalu.